Bukit Talipong. Rumah siapa ni? Tak pernah nampak lagi sebelum ni. Cantik lah tu. So jomlah mula mendaki. Wah, ngantuk. Aku tak tahulah kenapa setiap kali aku naik bukit ni sikit aku akan mengantuk. Korang bermaya sikit lah. Hari ni adalah hari Khamis. Nampak tengok orang tak ramai. Hari ni bukan hari cuti lah. Esok Jumaat dengan Sabtu ni tak ada parking weh kalau hampa main time weekend ni. Tak silap-silap hak yang dah naik awal-awal ni pakat-pakat turun apa. Aku seorang main lambat ni. Aku main pukul 8 lebih. Bagi aku awal lagi lah. Sebelum ni aku main mana nampak bujur pun. Tidak, sini redup weh. Tapi ni bila luruh dia terbuka lagi panas. Dengan tak ada orang ni. Aku harap sebelum pukul 9 ni boleh sampai atas kot. Tapi aku tak boleh stop lah. Kena berterusan lah. Dah lah, perut dengan tenaga aku ni tak makan apa. Mampu ya. At least kalori ni boleh burn lebih kot. Ni dah sampai sini, jangan habis straight pula. Kona kanan. Awal-awal santai lah dia bagi. Dia suruh hampa berjalan dulu, panah-panahkan badan dulu. Hampa tengok depan tu lagi. Dia main mencana tu semua tenaga. Dia drain sat lah. Oh, aku terbiasa dah. Ni kali keberapa dah aku main bukit ni. So aku ingat lah part mana yang menyeksa. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have away. Sini memang training. Track bagi orang yang nak tengok musik. Saya perasan ada laluan turun hak yang rumah belah kanan tu. Laluan ni ada lagi. Banyak. Sini saya duduk main weekend. Tak ada parking tu. Dia sebab ada kafe je. Kalau tak ada kafe, apa yang tak main? Fighters Cafe. Dah pukul 9.50. Puncak kat atas tu nampak. Anda hebat sikit je lagi. Lawa lah aku tengok ayat dah. Dia macam ni tau. Bila kita berborak dengan orang pun masa hiking kan, memanglah benda tu letih. Tapi benda tu dia mengalihkan fokus hampa topik yang hampa sembang tu. Letih memang letih, tapi pada masa yang sama hampa berborak dengan orang. So benda tu macam dia mengalihkan sikit tau. Harap hampa faham lah. Macam tadi aku sembang dengan brother tu, follow page dia lagi kan. Tapi tengok, tahu-tahu sampai sini lah. Tu lah puncak. Makin lama makin senang pula aku naik bukit ni. Dulu kami struggle lagi.
Jamban pun ada. Aku nak tapau kat pot belah kiri dulu lah. Satu-satunya bukit yang ada pot view yang paling banyak. Belah sini satu, belah atas ni satu, belah belakang tu ada lagi 2 ke 3 tu. Dan bukit ni lah boleh nampak view 360 tau. Keliling bukit tu view. Aku kan sini boleh naik, tapi takut aku nak naik sini. Macam mana nak naik? Kalau kata semua-semua ni tak ada kan, kau bagi rata, bagi corah semua, mesti lawa. Hari panas nak mampu. Lepas ni kita akan ke sana. Dapat ayam lah pula. Aku daripada bawah tadi tak minum ayam lagi. Dah harga betul. Mana tahu ayam ni, aku tak ingat aku letak mana. Beg ni, kompartmen ni banyak sangat. Banyak sangat benda aku letak dalam beg ni. Oh, ada pun ayam. Aku bawa 2 pula tu. Ni satu lagi ayam. Dua-dua tak minum lagi. First teguk. Bismillah. Ui, sagak sampai teguk aku. Tapi sejujurnya, aku ni bukan jenis yang suka sangat minum air kosong. Diri aku sendiri ni memang payah nak konsum banyak-banyak. Kalau kata aku tengah diet ni kan, bila diet kan kita banyak bergantung kat air mineral, air kosong, 0 kalori macam ni kan. Disebabkan keseleraan aku yang tak macam tu, so dia mengacau sikit tau. Ada orang ni dia suggestkan aku suruh beli benda Allah ni tau. Zero kal lah. Pasal dia kata apa, benda ni dia pemanis buah, 0 kalori. Aku tak pernah try lagi lah pemanis buah ni. Biasanya kalau aku teguk ayat kosong, memang aku teguk bodoh-bodoh macam tu lah. Function dia ni lebih kurang macam stevia. Tapi stevia tu rasa manis-manis gula macam tu lah. Manis yang tak rasa apa-apa. Tapi ni pemanis buah. Aku ambil tembikan lychee. Payah weh kalau hampa jenis yang, kalau hampa bukan jenis yang penggemar ayat kosong ni, memang cukup payah weh. So untuk botol yang macam ni, 1 kali spray pun dah cukup dah. Aku nak bubur 2 tu ya. Kita titik 1, 2. Kita aku dah jam. Ni aku teguk sekali ya. Bismillah. Ush. Hujung-hujung tu dia rasa light tapi kan lychee tu. Dia rasa lychee sikit. Lepas tu hujung-hujung betul-betul tu baru dah rasa temikai. Dia, aku boleh kata kan, benda ni macam cheat code tau untuk hampa cut sugar. Maknanya kalau hampa ni jenis yang macam aku, jenis yang tak boleh nak teguk ayam kosong banyak-banyak kan, memang kena pakai benda ni weh. Kalau kata aku minum air ni tutup mata kan, mesti aku akan expect tembikan lychee tau. Senang lah kalau hampa nak diet, spray dengan benda ni, teguk 1 tong air sekali pun teguk lah. Brand ni yang paling murah, tak sampai RM15 pun. Dan ni satu-satunya RM13 kot, tak silap aku lah. Dah aku tengok harga dah. So kalau hampa nak grab, hampa boleh grab kat link description aku bagi. So aku nak habis air ni, sedap pula. Jom lah pergi pot lain pula lah. Lama dah aku duduk sini, tak apa peluh dah aku ni. Hilang semua peluh-peluh aku.
Semak lah jalan ni. Aku nak lari. Where do you flow? I'm leaving the dark. We all need a slow. We're leaving home. Atas ni aku tak tahu lah rumah orang ke bangsa tu. Cuma rumah orang kan. Dah lagi jalan ni. Ni ke mana? Tadi aku ada kat tanya brother awal-awal tu. Dia kata jalan ni dia menurun kot, tapi dia akan turun ke tempat lain. Macam tak selamat lah. Malas aku. Okay, kita dah sampai dah kat Port View 360 Promise me you're gonna be afraid. Promise me you're gonna be Promise me you're gonna be afraid. Promise me you're gonna be afraid. Promise me you're gonna be afraid. Promise me you're gonna be Dah, jom balik. Sini kalau awan kapek ni, sumpah gila lawa. Aku tengok ramai agak orang duk post kat TikTok kan. Asal hampa naik bukit telefon ni, mesti hampa akan dapat awan kapek. Macam mana hampa dapat awan kapek lah? Nak singgah tau Fighter Cafe. Tengok sat ada apa. Lama aku tak main kafe ni. Ada juga hak baru mai. Ingat aku je yang lah. Ada lagi hak lagi lambat lagi ya. Kau ni boleh bungkus boleh ke? Boleh. 5 minutes later. Turun je lah tu weh. Tak lalu lah aku nak makan ni. Bunyi apa gila. Ni view masjid. View masjid. Dah nak dekat dah. Ni. Jangan nak gatal nak naik. Ngantuk kan? Selamat jalan. Moga kita berjumpa lagi. Nanti aku akan repeat lagi. Tapi tak tahulah bila.
Nampak cantik pula tu, walaupun luruh. Settle. Kalau ke bawah aku tak tahu lah, tak ingat lah. Easy-easy je bukit ni. Tapi easy-easy pun kena pakai kasut hiking ni. Pasal track dia landai. Batu pun banyak yang licin tu. Ni hampa mai pakai apa? Hampa mai pakai selipar. Selipar Jepun tu. Tergelincang sekali tu. Pai kaki hampa. Dah 10.40. Sabit panah nak mampu. Woi, lepas ayam macam biasa. Ngam-ngam habis. Bagi dia sebati. Walaupun realitinya bukannya lychee pun, asalkan dia ada rasa tu pun cukup lah. Ya, aku lupa sini kena banyak parking bhai. Tapi tak apa, RM3 je. Nampak pakcik kat luar tu duduk tunggu tu. Aku rasa dia dah lama usia kereta aku kot. Boleh tak aku nak cegah pakcik tu? Okay lah, aku pun on the way nak masuk highway balik. Ciao, Assalamualaikum. Jumpa di video seterusnya.